A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semuanya. Alhamdulillah ya, syukur kita kepada Allah Taala. Hari ini Ustazah dengan Ustaz diberi kesempatan untuk hari ini Ustazah dengan Ustaz banyak tengoklah ya, melihat satu benda yang Ustazah dengan Ustaz mesti ulas sedikit ya, untuk kita nak memberi, saling mengingatkan, saling memberi nasihat ya. Kita ni hidup dalam surah Wal-As, demi masa manusia itu sungguh dalam kerugian kecuali mereka yang saling berpesan-pesan, saling menasihati ya. Jadi apa yang hari ini isu yang Ustazah dengan Ustaz menyebabkan kita nak menjawab satu, bukan menjawab, satu solusi lah ya kepada mereka, nak tahu dalam keadaan tertentu ni bagaimana untuk kami lebih berhati-hati, sebab kita memilihkan jalan agama. Bila jalan-jalan agama ialah satu solusi yang paling baik ya, untuk kita berdepan dengan kekeliruan ya, berdepan dengan kadang-kadang dengan kadang-kadang kita nak keluarkan jiwa kita daripada taksub. Sebab taksub ni boleh membawa kepada satu benda yang buang dalam dada-dada kita. Sebab taksub ni akan membuatkan kita tidak tahu mana permata, kadang-kadang mana kaca, mana permata. Jadi kita nak tahu ya, yang dimaksudkan Allah Ta'ala tu yang bagaimana ya, yang solusi masing-masing ya, mengeluarkan mengikut kefahaman macam. Tapi kita nak, macam Ustazah dengan Ustaz tak menyebelahi mana-mana pihak, tapi kami nak kongsi juga satu pengisian tentang berkaitan dengan satu politik ataupun satu yang benda berkaitan kekeliruan dalam masyarakat, dalam kita mencari satu kumpulan dan sebagainya. Sebab kita nak beri kefahaman ya. Kadang-kadang orang selalu memakai kata tentang sesuatu perkara itu kita penuh amanah ya. Apa dia amanah? Adil. Jadi kita nak faham betul-betul dari segi agama ni yang dimaksudkan segi adil tu bagaimana, dari segi amanah tu bagaimana. Jadi di sini ya, untuk Ustazah tak nak buangkan masa, sebab isu ni adalah isu yang kita nak orang lain berhati-hati. Ustazah dengan Ustaz, kita orang tak menilai mana, tapi kita orang nak beritahu dalam keadaan solusi berkaitan dengan agama. Jadi kita nak benda ni, macam Ustazah, kalau Ustaz saat diuji, Ustazah akan bertanya dengan diri Ustazah, kalau nak apa solusi ya, yang apa rahsia daripada Allah Ta'ala, dan apa yang bagaimana untuk aku mengatasi setiap masalah ni mengikut cara agama. Itu yang kata cara agama mesti ada pertolongan Allah Ta'ala ya, walau apa pun keadaan sekalipun. Jadi untuk tidak membuangkan masa, Ustazah jemput Ustaz ya. Ustaz boleh terangkan, sebab kadang-kadang kita banyak orang sentuh satu perkara tu dalam bentuk keadilan, dalam bentuk amanah ya. Kita ada banyak kat Malaysia ni, Parti PAS, Parti Amanah ya, PKR dan sebagainya, UMNO ya. Jadi masing-masing kita nak kadang-kadang kita nak mencari sesuatu yang lebih baik. Kita saling mengingatkan ya, saling berpesan-pesan dan saling menasihati dalam surah Wal-As. Manusia ni dalam kerugian, tapi kecuali mereka yang berpesan mengingatkan. Tapi bila kita buat macam ni, jadi hendaklah kita sesuatu berlapang dada. Jadi saya serahkan pada Ustaz ya, untuk Ustaz mengulas balik yang tentang apa dia adil ya, yang mengikut kaca mata agama, supaya kita ni bercakap, kita berhujah bukan atas dasar kita taksub atau bukan atas dasar apa, sebab kita nak kebaikan ya. Kebaikan ni bukan untuk kita, anak, cucu, cicit, keturunan kita juga, dan juga untuk agama kita. Okey, seterusnya saya serah kepada Ustaz untuk sambung. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukran lillah. Dapat sekali lagi ya bersiaran, bertemu dengan sahabat-sahabat, teman-teman, walaupun melalui media sosial, dunia maya namun ya, kalau kita manfaatkan untuk kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan ya. Tapi kalau dilorongkan kepada kejahatan, dia akan membawa kepada tidak baiklah ya hasilnya ataupun natijahnya.
Baik, sejak akhir-akhir ini ya, dunia pun ya dalam keadaan panas ya. Ya. Isu di Syria, subhanallah ya, isu di masya-Allah di Palestin ya, kemiskinan, kelaparan yang melanda ya, baru-baru ini diletupkan pula ya, dalam seharian, dalam 24 jam ya, ratusan jiwa ya telah hilang ya, meninggal dunia kerana kezaliman ya. Jadi ya, dunia ini ya diseliputi oleh ya kegelapan, kezaliman oleh manusia-manusia. Ya, dan lawan kepada kezaliman itu ialah keadilan ya, di mana manusia boleh mendapatkan keadilan dan lepas daripada kezaliman ini. Kerana manusia berbangga dengan kezaliman, manusia suka dengan kezaliman, manusia tidak tersentuh hati dan jiwanya ya dengan kezaliman yang dilakukan oleh manusia sesama manusia ya, kelaparan yang begitu dahsyat ya. Mereka yakni khususnya bangsa Palestin ini, dia duduk di negara Arab yang kaya raya ya, negara yang baru-baru ini memberikan sejumlah wang yang begitu besar ya kepada ya Amerika ya. Dan ya begitulah ya keadaan dunia sekarang ini, di mana satu pihak ya berada dalam kezaliman yang teramat sangat, dan di satu pihak yang lain Allah Taala berikan nikmat, kekayaan, wang, harta dan sebagainya ya, tetapi tidak ada ya rasa ya al-adalah ya, keadilan ya di dalam kehidupan mereka ya. Jadi elok juga ya pada malam ini ya Ustazah telah buka gelanggang ya, cerita pasal ya tentang keadilan, kezaliman ya, apakah ya amanah yang perlu kita pikul, yang perlu kita laksanakan sebagai tugas dan tanggungjawab kita, yang akan dipersoalkan, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah. Jadi ya, untuk isu Palestin ini mudah-mudahan Allah Taala berikan ya solusi ya, pertolongan tepat pada waktu dan masanya ya. Barangkali masih ada lagi perkara-perkara yang perlu dimuhasabahkan oleh umat Islam ya, sama ada di dalam ataupun di luar ya daripada bumi Palestin ini ya. Yang penting ialah sama-sama ya kita ya sahut seruan Allah, wasta'inu bis-sabri was-salat ya, mintalah kamu pertolongan ya. Kita tak mampu nak beri pertolongan ya kepada rakyat Gaza, Palestin dan sebagainya tu ya, melainkan ya kita memohon pertolongan ya bis-salah ya, dengan cara kita bangun ya di sepertiga malam, kita tunaikan solat dan dengan penuh ya kesabaran kepada Allah ya. Allah pun nak uji kita ya. Kita dalam memohon pertolongan kepada Allah pun perlu sabar ya. Teruskan tingkatkan kesabaran kita. Kadang-kadang ada rasa putus asa ya kepada kita ya, namun Allah ingatkan ya, teruskan ya memohon pertolongan. Jangan sampai kita putus asa ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Itu di luar negara ya. Bagaimana Presiden Syria ya tiba-tiba pula ya berjumpa dengan satu ketika negara yang dilawan ya, diperangi ya. Mungkin ya keadaan dan kondisinya itu berbeza ya. Barangkali dulu ya dalam keadaan dia nak membebaskan negara ya, tetapi sekarang dia diamanahkan. Jadi kita nak cerita pasal amanah ni ya. Allah Taala amanahkan kepada dia, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala ya, dia menjadi pemimpin kepada negara Syria, bertanggungjawab ya kepada rakyatnya, yang disebutkan hampir 80% rakyatnya itu berada dalam garis kemiskinan. Begitu besar ya peratus dia ya. Jadi ya dalam keadaan berdepan dengan rakyatnya yang tidak ada pekerjaan, wang ringgitnya ya yang jatuh merudum ya, yang hampir tidak ada nilainya, ekonominya yang teruk ya, sedangkan ya
pertaniannya, minyaknya tu, ya, Syria sangat kaya dengan bahan-bahan galian dan sebagainya, tetapi ya oleh kerana tekanan ekonomi yang sangat dahsyat ya yang diperlakukan kepada Syria setelah pemerintahan yang sangat zalim lebih daripada 50 tahun, ya, keluarga Bashar al-Assad ini ya yang telah menekan, ya, memijak ya rakyat, menindas rakyat Syria yang begitu dahsyat. Kemudian dia lari pula ya dalam keadaan dia curi wang negara. Ya. Itu yang dihadapi oleh seorang ketua negara yang memikul amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dia nak melaksanakan amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk nak membebaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat kepada rakyat Syria itu. Jadi kita yang berada di luar, jangan kita berburuk sangka, jangan kita memberikan sangkaan-sangkaan yang negatif, ya. Jangan kita ya mengatakan oh itu dulu dia bekas pengganas lah, apalah gitu, ya. Kisah-kisah lamanya, ya. Sedangkan Islam itu ya sudah memberikan gambaran kepada kita, ya. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, ya, Allah Taala akan hapuskan dosa-dosanya, ya. Bagaikan kain yang putih, ya. Mengapa kita pula berlebihan melebihi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nasihat saya, ya, jangan kita ya berhadapan dengan sesebuah negara yang dipimpin oleh orang Islam kita bersangka buruk, ya. Kita ya mempunyai perspektif yang negatif, ya, seumpama ya perlakuan kaum pemberontak, kaum Khawarij ini. Kaum Khawarij ini memang dia tak suka, ya, memang dia tak suka ya kepada ya orang-orang yang di luar daripada lingkungannya, kerana dia merasa dirinya baik, ya. Sebab tu dia suka mengkritik. Jadi suka mengkritik, melawan kepada pemerintah yang sah, itu adalah sifat Khawarij, ya. Jadi kita umat Islam, ya, selagi mana kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mengikut apa yang telah digariskan yang sesuai dengan zaman dan ya keadaan, ya, penuh dengan cabaran ini, ya, iaitulah ya yang digalurkan oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang kita pegang. Kita menjauhi daripada sifat-sifat ghulu, sifat-sifat melampau, ya, mahu menumbangkan sebuah ya kerajaan yang sah yang dipimpin oleh orang Islam. Jadi sifat dan akhlak itu ya minta dijauhkan, ya. Jadi kita bersangka baik, ya, untuk bumi Syria ni kita bersangka baik. Sekurang-kurangnya ya kita melihat sekatan ekonomi ya telah dicabut ya untuk negeri Syria. Jadi sekarang Syria sekarang ini ya mempunyai peluang yang besar, peluang yang cerah ya untuk nak bangunkan semula ekonominya, ya, untuk membawa masuk pelabur-pelabur asing ke dalam negaranya, ya, untuk nak membangunkan segala ya fasilitis yang ada di negaranya, ya, untuk hidup, untuk membangun setara dengan negara-negara jiran-jirannya, ya. Itu ya tugas dan tanggungjawab, amanah yang harus dipikul oleh seorang ketua dan juga kepimpinan ya di negara Syria. Jadi jangan kita ya memberikan sangkaan tuhmahan, ya, memberikan gambaran yang tidak baik, sangkaan yang tidak baik, sebab itu dilarang di dalam Islam. Kita jangan bersangka baik, sebaliknya kita gunakan tu tadi doa, ya, ad-doa silahul mukminin, ya. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin, ya. Jadi kita jangan ya bersangka buruk. Habis kita nak baik ke dengan Trump, ya, bukan soal begitu. Untuk ya krisis ya Gaza Palestin ini, ya, untuk yang terkini, untuk yang saat yang paling genting sekarang ini ialah ya jangan ya diberi sokongan kepada negara penjajah tu, ya, negara Israel tu, ya, jangan diberikan pertolongan. Jadi kalaulah ya rakan sekutunya itu ya yang dahulunya menjadi
yang paling banyak sponsor, ya, keuangan, senjata dan sebagainya, tiba-tiba mereka berubah dan sebagainya. Untuk setakat itu, ya, kita bersyukur, alhamdulillah. Ya, biar perbalahan itu di kalangan mereka. Ya, sekurang-kurangnya sekarang ni, ya, bernafas sedikit. Negara Eropah dan sebagainya dah nampak dah, ya, kejahatan daripada si setan Yahudi, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan benda ni, apa yang berlaku buat sementara ini, ya, memberikan sedikit kelegaan, ya, ya, kepada kaum muslimin yang sangat-sangat tertindas oleh kejahatan, ya, kaum penjajah itu. Mudah-mudahan, ya, dengan sokongan daripada negara-negara, yang memberi bantuan kepada Gaza dan juga Syria ini, ya, Allah Ta'ala akan kurniakan satu solusi yang sangat indah, sangat cantik untuk mengatasi masalah yang berlaku sekarang ini. Baik, itu cerita tentang Palestin dan juga Syria dan dunia Islam. Tak kurang juga panasnya, ya, di negara kita sekarang ini, ya, orang pun bicarakan juga tentang, ya, keadilan, ya, tentang amanah, ya. Ini semua adalah kata-kata, kunci kata di dalam Islam, ya. Disebut oleh Nabi SAW, disebut sebagainya di dalam Al-Quran, ya, dan istilah-istilah ini dalam bahasa Arab, ya, tetapi diguna pakai juga dalam bahasa Melayu, ya. Cuma perkataan adil, ya, dalam bahasa Arab itu al-adlu, ya, ataupun al-adalah, ya, maknanya, ya, sebutan Arab itu masih dikekalkan dalam bahasa Melayu. Amanah itu juga bahasa Arab, ya. Kemudian, ya, masih disebut, ya, menggunakan sebutan yang sama dalam bahasa Melayu. Cuma perbezaannya ialah, ya, apakah, ya, adil dan juga amanah itu, ya, difahami oleh dalam bahasa Melayu ini sama seperti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah kita memahami keadilan itu sama seperti yang Allah Taala kehendaki, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kehendaki? Apakah kita memahami amanah itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita memahami adil, ya, mengikut kacamata Melayu? Kita memahami amanah mengikut kacamata Melayu, mengikut tafsiran Melayu, ya. Di sana ada perbezaan, sahabat-sahabat, ya. Kalau tafsiran Melayu, tafsiran orang awam tentang adil ini, iaitu sama rata, ya. Mereka kata tak adil, ya, sana lebih, sini sedikit, itu tak adil. Itu mengikut kefahaman kita, ya, mengikut kefahaman yang biasa dalam bahasa Melayu ni, ya. Jadi jumlahnya mesti sama. Kalau sana 2, sini mesti 2, sana 3, sana 3, itu baru namanya adil. Dan orang yang melakukan perbuatan itu dinamakan amanah, katanya, ya. Itu, ya, pandangan mengikut kacamata Melayu. Jadi bagaimana dalam pandangan Islam? Ya, sebab tu kita nak tahu, ya, supaya, ya, orang-orang yang berada di dalam, ya, keadilan, orang-orang yang berada di dalam amanah, dia tahu macam mana nak pikul, ya, apa slogan yang diperjuangkannya tu, ya. Jangan pula, ya, nama dia, nama ini, ya, tapi yang diperjuangkan benda lain, ya. Jadi tak kena, ya. Jadi ambil perhatian, ya, ambil perhatian. Jadi saya nak kongsikan sedikit, ya, pada malam ini tentang dua istilah tersebut, ya, supaya orang-orang yang berada di dalam, ya, kelompok-kelompok ini, dia tahu, ya, macam mana dia nak berjuang, ya, dia tahu macam mana nak pikul tu, ya. Jangan salah pikul pula. Ya, jangan salah sebab pikul. apa yang kita buat, apa yang kita buat di dunia ni, dia ada kaitan dengan akhirat. Jangan rasa jauh, jangan rasa benda ni tak ada kait pun dengan akhirat. Jadi benda ni kita nak semuanya berhati-hati, semuanya ada kaitan dengan akhirat. Jadi sebab tu macam tadi kan, abang cakap tadi kan, sebab kita tak boleh nak buruk sangka dengan pemimpin. Sebab macam kata Saidina Umar kan, sebagai Saidina Umar, susahnya tanggungjawab sebagai pemimpin, dia tidak boleh membiarkan ada yang kelaparan.
rakyatnya dalam kelaparan. Ya, Saidina Umar sebagai pemerintah, bila dia dengar saja ada ni, dia pun bersusah payah. Maknanya sebab tu kalau urusan negara ni kita tak boleh nak masuk campur, sebab kita tidak di tempat mereka. Jadi kita nak tahu, maknanya daripada segi ni kita kena faham, ya, dan juga jauhi sangka buruk. Sebab kebanyakan sangka buruk tu pun Allah Ta'ala dah ingatkan. Sebalik sangka buruk itu boleh memberi sesuatu yang tidak baik. Sebenarnya sangkaan buruk itu sebenarnya kadang-kadang takut itu daripada syaitan. Jadi sebab tu banyakkan sangkaan-sangkaan baik, sebab bila kita sangka baik, dia akan membuatkan bertambah baik lah, ya, benda tu akan mengeratkan. Doa juga, kan? Ya, tentulah dia Allah Ta'ala ada ni kan, aku mengikut sangkaan kamu. Jadi kalau kita sangka yang baik, dia benda asalkan nak datang benda yang tak baik pun akan jadi baik. Begitu juga macam tadi Ustaz cakap, ya. Kita kena ingat, ya, sesuatu benda yang kita tak, macam saya ingatkan, satu kita tak suka tetapi baik untuk kita. Jadi kita kena ingat, Ustazah dengan Ustaz nak jelaskan tentang sesuatu mereka yang kita ni memang akan terjebak daripada segi kita kadang-kadang nak pilih siapakah orang yang kita rasa dia berkepimpinan daripada segi adil dan daripada segi bukan saja keadilan, malah segi amanah, orang yang amanah. Jadi Ustaz jelas sambungkan, ya, sebab kadang-kadang orang dah keliru bila taksub ni, dia akan menutup pintu jalan yang mana agama ni nak yang macam mana. Jadi sekarang ni kita kena ingat, sesuatu yang umat Islam kena ingat, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi agama Islam ni untuk semua. Agama Islam ni untuk Allah Taala, kan, agama Allah Taala. Jadi agama Islam ni bukannya agama agamanya Nabi, ya, tapi agama yang kita ingatkan agama Allah Taala. Jadi di situlah, ya, tidak ada nilai-nilai taksub yang menyebabkan kita lari daripada landasan yang mengikut hak Allah Ta'ala, macam agama Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam satu parti pun, dalam sesuatu ni boleh Ustaz ulaskan tak? Daripada segi parti pun macam mana yang sepatutnya. Jadi orang biasa, dia nak kira macam parti pun jadi keturunan. Jadi kalau boleh Ustaz ulaskan supaya semua faham. Ya, kadang-kadang ada orang kat belakang, ya, yang daripada bawah mereka berjuang, ya, bersama-sama waktu susah payah. Tiba-tiba ada yang melompat. Nanti yang melompat mengikut ni. Jadi minta Ustaz ulas, ya. Kita nak daripada segi sudut agama. Jadi supaya ini menjadi jawapan kepada mereka, supaya mereka tidak membuat satu kesilapan, sebab musuh di luar sana menanti sahaja. Jadi kita ingat, di sebalik perpecahan adalah musuh-musuh yang lain. Okay, saya serah kepada Ustaz. Baik, ya, sebelum kita bincang panjanglah sejauh itu, ya, mari kita kenal dulu perkataan adil tu apa dia, ya. Adil tu apa dia, ya. Dalam Islam tu bagaimana adil tu, ya. Jadi, ya, disebutkan di sini, ya, al-Islam, ya, huwa dinul adli, ya. Islam itu adalah agama keadilan. Jadi daripada situ menunjukkan bahawa perkataan keadilan ini, ya, ada di dalam Islam. Ya, malah Islam itu sendiri, agama Islam itu sendiri adalah berbentuk, ya, penuh dengan keadilan. Ya, penuh dengan keadilan. Ya, lawan kepada keadilan ini ialah, ya, kezaliman. Ya. Jadi, ya, agama Islam itu adalah agama yang paling adil, yang tidak ada unsur kezaliman di dalamnya, ya. Jadi itu yang perlu difahami dulu, ya. Jadi kita yang mendukung keadilan ini, ya, mesti, ya, bersandarkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kepada kita, mahukan kepada hamba-hambanya, iaitu, ya, bahawa Islam itu sendiri adalah agama keadilan. Jadi kita hendaklah, ya, menjadi orang-orang yang adil. Sebab tu tadi saya baru sebutkan, ya, adil kalau mengikut kefahaman orang Melayu, kefahaman orang awam, dia kata, ya, benda yang sama, ya, sana dua, sini dua, sana tiga, itu adil pada, ya, mengikut kamus Melayu, ya. Tapi dalam Islam tu bagaimana? Itu yang kena faham. Jadi orang yang berjuang dalam keadilan ini, dia nak perjuangkan keadilan Melayu ataupun keadilan Islam. Ya, keadilan Islam itu adalah keadilan agama kita. Ya, jadi
dalam untuk kita nak melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala, keadilan agama kita, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ada ayatnya bagaimana Allah Taala perintahkan untuk kita berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum. Dalam surah 15 ini Allah Ta'ala berfirman, oleh kerana itu serulah mereka untuk beriman, tetaplah beriman dan berdakwah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu ya Muhammad, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. Katakanlah, aku beriman, amantu bima anzalallah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil. Wa umirtu li'adila bainakum, aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan kita dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Jadi ini ayat bahawa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Berlaku adil ini ialah kita menyampaikan kepada semua manusia, sama ada Muslim ataupun orang Muslim, kepada orang yang taat ataupun orang yang tidak taat, bahawa keadilan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah untuk nak mengajak manusia kepada agama Allah. Itulah adil. Jadi antara tugas pertama dalam keadilan ini, keadilan agama maksud saya, bukan keadilan parti, keadilan agama ialah kita sampaikan, kita serukan, kita dakwahkan kepada manusia bahawa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan segala alam maya ini. Aku beriman. Kita sebutkan bahawa kita beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, beritahu kepada manusia keadilan itu ialah kita menjelaskan dengan betul bahawa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah Al-Quran. Itu kita kena jelaskan. Dan Allah Taala perintahkan di sini kita memperjelaskan kepada manusia dengan penuh kesabaran. Inilah keadilan. Kita beritahu kepada manusia tentang kebenaran. Itulah adil namanya. Kalau kita tidak menyampaikan, memberitahukan kepada manusia bahawa Islam itu adalah agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah turunkan nabi dan juga rasul-rasul dengan kitab-kitabnya, seperti kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya itu, dengan rasul-rasulnya kita sampaikan kepada manusia. Dan rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan, itulah keadilan. Jadi keadilan ini mesti ada prinsip kebenaran. Dan kebenaran di sini ialah kebenaran bahawa agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama
di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah Islam. Jadi kita menyampaikan, kita memberitahukan kepada manusia ya tentang agama yang benar, bahawa semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah adil. Ya, kalau kita sembunyikan ya fakta ini, yang bermakna kita telah melakukan satu kezaliman. Ya. Jadi daripada ayat keadilan al-adlu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita berlaku adil, ialah apa sahaja yang berlaku ke atas manusia ini hendaklah dihukum dengan perhitungan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kerana hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya itu adalah hukum hakam yang paling adil dan paling tepat, solusi yang paling benar sekali ya kepada sekalian manusia ya. Jadi sebab itu saya nak memetik ya kata-kata daripada Ibnu Abbas ya, di mana Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksudkan adil di sini adalah terus berpegang dengan tauhid. Ya, kita berpegang dengan tauhid, dengan ya agama mengesakan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia keadilan. Ya, kalau kita bicarakan ya bahawa ya, agama ini ya berbilang-bilang, Tuhan ini berbilang-bilang yang tidak menjurus kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, di sana ada kuasa-kuasa yang lain yang lebih besar, yang lebih agung ya daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya kezaliman. Ya, sebab tu di dalam ayat yang lain Allah Taala sebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling ya, yang paling agung, yang paling nyata, yang paling besar sekali. Ya, jadi ya kalau kita nak perjuangkan keadilan, ialah kita kembalikan semula kepercayaan, keyakinan, kefahaman manusia bahawasanya ya yang paling esa, yang berhak untuk disembah, yang mempunyai kekuasaan, kehebatan hanyalah Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, kerana adil itu adalah meletakkan sesuatu ya, wad'u syai' fi mahalihi ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Jangan ya, kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah dia adil. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya ya, itu adalah ya satu kezaliman ya. Jadi ya, kita hendaklah meletakkan sesuatu. Umpamanya saya memakai songkok ni, saya pakai songkok ya, memang itulah ya yang sesuai kepada orang lelaki, kepada orang perempuan memakai tudung ya, memakai tudung, memakai hijab ya. Jadi kalau saya meletakkan sesuatu itu ya tidak pada tempatnya, itulah kezaliman ya. Tiba-tiba saya tukar ya, hijab ini ya saya pakai, kemudian songkok ini ya saya pakaikan kepada seorang wanita, seorang muslimah ya. Itu namanya zalim ya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Sebaliknya kita letakkan yang tak sesuai itu pada tempat dia ya, itu adalah kezaliman. Jadi daripada pengertian ini ya, saya nak jawab apa yang Ustazah sebutkan tadi lah, pertanyakan tadi ya. Untuk seorang pemimpin ini ya, di dalam Islam ini kita lihat ya, telah diperlihatkan ya, telah Nabi dah tunjuk dah ya, wahal Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa selepas daripada ya kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilantik menjadi khalifah ya, khalifah yang pertama, kedua, ketiga, keempat tu ya, kenapa tidak dilantik daripada kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah Islam ini ya Allah Taala amanahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, lihat ya bagaimana ya Islam itu
dan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam soal kepimpinan ini. Nabi tidak pernah menyebutkan, mensyaratkan bahawa untuk menjadi khalifah ini mesti daripada keturunanku, tidak ada. Sebab itu telah dibuktikan khalifah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab, khalifah yang ketiga Sayyidina Uthman Ibnu Affan, khalifah yang keempat barulah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami kepada anak dan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, Sayyidatina Fatimahuz Zahra, iaitu Sayyidina Ali. Itu menantu, tidak seperti kefahaman orang-orang Syiah. Ini bahayanya. Orang Syiah yang mempunyai kefahaman bahawa yang paling layak, yang sewajibnya, yang selayaknya untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling layak, yang paling aula lah, yang bagi kefahaman orang-orang Syiah itu ialah daripada garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah mereka mendorong kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini yang paling layak untuk menjawat jawatan khalifah yang pertama tu. Sebab itu kaum Syiah ini sangat membenci, setengahnya yang ghulu tu, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Sebab itu mereka sangat anti. Dengan nama pun dia dah rasa benci lah. Itu kaum Syiah yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal mencintai Nabi itu bagus. Mencintai Nabi itu bagus. Satu benda yang sangat baik. Tetapi apabila kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, Nabi tak pernah sebut pun, dan Allah Ta'ala pun tak perintah begitu pun. Maknanya Allah Ta'ala tidak sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis tentang syarat untuk menjadi khalifah. Tak ada. Sebab itulah zaman berzaman, beratus ribu tahun dah, jawatan khalifah ini dipegang oleh terbuka kepada sesiapa pun. Apabila sampai waktu dan ketikanya yang paling sesuai kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka lantiklah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Waktu khalifah yang pertama yang paling sesuai, yang paling layak, yang paling akrab, yang paling menonjol sekali, yang paling berwibawa pada ketika itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka lantiklah dia. Jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai waktu dan ketikanya maka sampailah giliran dia. Tapi tidak dijadikan syarat, dalam Islam tidak dijadikan syarat anaknya mesti menjadi ketua. Tak boleh. Itu bukan adil. Kalau kita buat begitu, itu namanya apa tadi? Lawan kepada keadilan. Kezaliman. Contohnya apa? Letak songkok tidak pada tempatnya. Letak kepada orang perempuan yang pakai hijab letak kepada lelaki. Itu jadi zalim lah. Ataupun tempat songkok itu di bahagian kepala, kemudian kita letak di tempat lain, kita letak kat kepala lutut kita, jadi itu zalim. Pakai tudung di kepala, tapi dia buat tudung untuk ikat perut dia, ikat pinggang dia, jadi tak betul. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk zalim. Jadi kepada orang yang memperjuangkan keadilan, perjuangan mereka ialah meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Itu barulah namanya perjuangan menegakkan keadilan. Dan yang tidak sesuai pada tempatnya, kalau dilaksanakan juga bermakna kamu telah melakukan suatu bentuk kezaliman.
Ya, jadi berlawananlah, ya. Anda perjuangkan keadilan, tiba-tiba ya meletak sesuatu tak kena pada tempatnya, bermakna anda telah mendukung perjuangan zalim, perjuangan yang zalim. Kita Jadi tak boleh betul. letakkan keadilan tu bukannya kita letak sesuatu itu pada keturunan. Sebab kita kena nampak orang yang lain pun turut berjuang. Memang pengasasnya macam tu, asasnya pengasas, tetapi kena ingat yang kita kena ingat perjuangan, yang kita ingat orang-orang belakang. Sebab kita kena ingat zaman peperangan Badar, zaman Rasulullah SAW. Kenapa dalam kalau harta kemenangan perang, Nabi akan utamakan kepada orang yang perang Badar dulu. Perang Badar. Kenapa perang Badar? Orang yang bersama-sama di saat waktu Rasulullah SAW tengah memang benar-benar tak ada apa-apa kekuatan senjata. Cuma semua keyakinan tauhid mereka kepada Allah. Sebab tu tadi kata tadi, ia berkaitan dengan tauhid. Sebab tu kata kenapa apa-apa diutamakan. Nabi kalau apa-apa utamakan orang peperangan Badar di depan dulu. Pemberian pun orang peperangan Badar di depan dulu. Kenapa orang yang kami orang yang baru berjuang, kami pun berjuang juga. Kami pun ni, tapi kenapa pula nak diberi keutamaan orang pada peperangan Badar. Jadi Allah dan Rasul lebih tahu. Sebab tu kita kena tahu. Sebab macam katakan, kalau Allah Ta'ala letak apa, tu Allah Ta'ala dah tahu dah. Waktu Rasulullah SAW ada anak lelaki, tetapi anak lelaki Allah ambil dulu, supaya tidak berlaku macam ni lah. Orang kata nanti Islam tu atas keturunan Nabi yang punya. Tapi kita menunjukkan Islam ni agama Allah Ta'ala. Jadi untuk kebaikan sesuatu parti atau sebagainya, walaupun pengasasnya tapi ingat di sebalik kekuatan pengasas itu ada kekuatan orang-orang yang dalaman, orang-orang yang lama, sewaktu dicaci, dihina, diherdik dan sebagainya, sewaktu berdepan dengan keadaan, dan dia adalah orang yang di belakang yang memperjuangkan waktu itu. Jadi orang-orang yang macam tu, sebab tu Islam ni dia pada keadilan. Adil dia tu bukan pada keturunan, tapi adilnya bagaimana orang yang di awal-awalnya bersama dan mereka tahu. Biasanya orang awal ni dia tahu perjuangan mereka, hala tuju mereka dan sebagainya. Jadi di situ juga, dan dari segi adil daripada rumah tangga lah. Kalau kata keadilan, Allah Ta'ala beritahu pada kita orang bermadu. Kalau kata bermadu sendiri, kalaulah isteri nombor 1 tak ada anak, isteri nombor 2 ada 10 anak, isteri nombor 3 ada 3 orang anak. Adakah kita kata harta ibarat macam apa tahu? Kalau nafkah dari segi nafkah, anak sama rata. Kata isteri nombor 1 dapat 3,000, isteri nombor 2 dapat 3,000, isteri nombor 3 dapat 3,000. Adakah itu adil? Kalau dari segi manusia adil, dapat macam ni ni. Semua dapat sama rata. Isteri ni nombor 1 dapat juga kereta, contohlah kereta kancil, nombor 2 pun dapat kancil, nombor 3 dapat kancil. Orang rasa adil. Tapi sebenarnya itu tidak adil dalam Islam. Sebab isteri nombor 2, anak dia bilangan ramai. Tanggungjawabnya banyak. Jadi adil pada Islam, dia akan teliti daripada segi semua aspek. Jadi isteri nombor 2 sebabkan anak dia ramai 10 orang, jadi diberi lebih, diberi 5,000, 6,000 ganda sebab tanggungan yang berat, dan beri kereta besar sedikit. Itulah adil. Kadang isteri pertama tak puas hati, tak adil, aku ni isteri pertama yang berjuang ni. Dia akan fikir macam tu. Itulah cara manusia berfikir. Daripada segi manakah kalau manusia fikir. Tapi daripada segi sudut agama ini, yang macam tadi kita kata, kita buang daripada segi taksub. Sebab taksub ni dia akan menyebabkan manusia itu dia tidak tahu bila berlaku sesuatu perpecahan, dia akan memberi ruang masuk kepada musuh. Memberi ruang masuk kepada musuh untuk ini yang akan berlaku, musuh dalam selimut akan masuk, ataupun boleh berlaku perpecahan dan menyebabkan Islam tu dalam keadaan lemah. Jadi Ustazah nak Ustaz ulas lagi supaya yang luar tu lebih faham, sebab kita tidak macam Ustazah dan Ustaz tidak menyebelahi mana-mana, tapi kita nak beritahu sudut agama dia ada solusi. Jadi kita setiap masalah tu kita ada dan kita tanya solusi agama tu apa dia. Jadi supaya kita membuat sesuatu bukan atas taksub, aku kenal dia, dia kenal aku, ataupun kita nampak ni dia punya hebat, keturunan mesti hebat. Bukan macam tu. Tetapi kita lihat juga orang kelilingnya, orang yang bersama-samanya, orang yang dekat bawahnya, bagaimana mereka bersama-sama dengan perjuangan mereka, bukan perjuangan yang sedikit kalau di awal-awal tu. Jadi di sinilah Islam memberi tunjuk ajar tentang sesuatu keadilan, yang dimaksudkan keadilan itu kena sesuai pada tempatnya. Jadi kalau UMNO ni pun bukan satu keturunan, bukannya satu keturunan, bukannya Abanah ini pada keturunan, tetapi
perjuangan ini balik-balik ya kepada apa yang Ustaz ulaskan tadi. Okey, saya serahkan kepada Ustaz seterusnya. Allah Taala berfirman ya dalam ayat yang lain ya berkaitan dengan ya adil ini ya. Allah Taala berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu untuk ya menghukum dengan ya keadilan ya. Jadi menghukum sesuatu hukuman itu dengan adil ya, dengan pengertian di sana tidak ada bias lah ya. Tak boleh ya kita cenderung kepada satu-satu pihak. Oh, oleh kerana ni kawan aku, oh ni kerana keturunan aku, oh ni kerana anak aku, oh ni kerana pengikut aku, oh ni kerana begini ya, dia tak terkena hukuman. Ya, sedangkan dia benar-benar bersalah. Itu namanya tidak adil, itu zalim namanya. Ya, jadi sesiapa yang melakukan ya kesalahan hendaklah dia dihukum ya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, sekalipun dia adalah teman kita, sekalipun dia suami kita, sekalipun dia isteri kita, sekalipun dia kaum keluarga kita, sekalipun dia teman baik kita. Apabila dia melakukan kesalahan, hendaklah ia dihukum. Itu baru ya prinsip keadilan. Ini yang harus diperjuangkan di dalam ya perjuangan mengangkat martabat keadilan yang ada di dalam Islam itu ya. Jadi kalau kita memahami keadilan mengikut kacamata Islam, ini dia. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, jika sekiranya Fatimah binti Muhammadin itu mencuri, nescaya aku akan potong tangannya. Nampak ya? Di sini prinsip yang jelas bagaimana Nabi SAW memberi pengajaran kepada umatnya. Ya, di sana tidak ada bias ya, tidak ada melebihkan sesiapa pun. Kalau sekiranya si fulan bin si fulan itu bersalah, dia hendaklah dihukum. Ingat tak anak Saidina Umar ya? Anak Saidina Umar yang terjebak dalam terkena fitnah ya. Akhirnya ya Saidina Umar ya yang menjadi pemerintah pada waktu itu, yang menjadi khalifah pada ketika itu ya, menjatuhkan hukuman. Malah hukuman itu dia sendiri yang lakukan kepada anaknya sendiri. Mengakhirkan. Maknanya orang dah tak sanggup, tapi dia mengakhirkan, tidak mahu berhutang dengan Allah Ta'ala. Ini maknanya pemimpin yang faham tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Ya, dia tahu dia adalah ujian Allah untuk dia. Kalau ikutkan ya, orang yang lain memberi cadangan ya Saidina Umar bahawa anaknya tak bersalah, anaknya telah difitnah, kena jebak ya, dah minum tu dilalaikan, terminum kan, benda tak sengaja telah tapi alasan tu tidak diterima oleh Saidina Umar. Kerana Saidina Umar carilah seorang pemimpin yang takut kepada Allah. Dia tahu amanah, dia tahu tanggungjawab, bukan saja suka-suka. Jadi kena tahu ni pimpinan-pimpinan yang kita nak, betul-betul kita nak tahu mana pimpinan yang maknanya untuk ke depan. Maknanya hala tuju dia bukan saja hala tuju dia ada benda yang kita tahu, isu-isu semasa akan berlaku di negara-negara mana-mana. Jadi kita tidak mahu cari orang yang lemah. Jadi kita nak mencari orang yang bukan sekadar pernah berlaku kita 33 bulan yang lalu ya. Pemerintah yang diberi adalah orang yang tidak tahu amanah yang nak pikul ni apa dia. Jadi itu yang akhirnya hutang jadi banyak ya, menyebabkan bagai isu negara pun jadi kelang kabut ya, hukum Allah Ta'ala pun jadi. Kita nak cari pemimpin yang takut kepada Allah dan dia tahu bila dia telah dipilih, maka dia menjalankan tanggungjawab yang memikul tanggungjawab berat di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita nak cari pemimpin yang berwibawa macam ni. Kita tak mahu yang solusi yang mengikut keturunan atau mengikut apa, semua kita tak nak. Sebab macam Ustaz katalah, ya akhirnya orang akan angkat juga. Kalau misalnya seorang bapa tu seorang pejuang yang hebat, ataupun orang akan ke mana pun dia tak boleh lari lah ya. Orang akan lebih respect, orang akan lagi satu hari nanti akan diangkat juga oleh orang lain. Jadi seterusnya Ustaz. Jadi prinsip keadilan itu ya, dia tidak terbatas ya dengan ya batasan-batasan yang inilah ya, kekeluargaan, sahabat ini tidak ya, dia tidak mengenal batas-batas itu ya. Jadi keadilan yang sejagat ini ialah keadilan ya yang melampaui ya batas-batas ya rakan, sahabat, kaum keluarga, pertalian darah dan sebagainya. Jangan kerana
dia mempunyai hubungan yang istimewa ya dengan seseorang ketua, ya, dia dilepaskan daripada sesuatu hukuman, itu namanya zalim ya. Jadi seorang yang mahu berjuang mengangkat derajat keadilan, ini yang perlu difahami ya. Jadi dia mesti menegakkan kebenaran. Ya, menegakkan kebenaran. Ya, yang benar ialah ini. Jadi dia mesti kena tegakkan yang ini, kerana inilah di tempatnya. Kamu meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ya, kalau yang bersalah, ya, hendaklah dihukum. Tak kira macam mana keadaan kamu, ya, siapa pun kamu, ya. Ya, tidak ada istimewa ya dalam pertalian apa semua tu ini ya. Itulah prinsip keadilan. Jadi kalau ya memperjuangkan keadilan, ya, dia memahami prinsip keadilan yang diajar oleh Islam ini, dia junjung ya al-adalah ini, ya, insya-Allah ya perjuangannya akan sejahtera. Tetapi kalau melanggar prinsip-prinsip keadilan, dia akan menjadi kepada lawan kepada al-adlu itu, iaitu zalim ya. Jadi satu perjuangan ya yang meletakkan, melabelkan ya sebagai keadilan, tetapi perbuatannya terjebak dalam perbuatan kezaliman, itu yang perlu difahami oleh sesiapa pun lah ya. Ini kefahaman umum. Ya, kalau kita nak menjadi orang yang adil, khususnya ya orang-orang yang berada di tingkat kepimpinan lah ya. Jadi dia mesti faham betul ya apa makna keadilan, yang dengan kefahaman itu dia akan junjung dan dia akan perjuangkan, dan dia akan jaga dirinya daripada jatuh dan terjebak di dalam kerangka kezaliman ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan gambaran yang seperti itu ya, jadi kita nampak ya perjuangan ya orang yang menegakkan keadilan ini. Siapa pemimpin-pemimpin yang mempunyai ya sifat ya keimanan ya, kefahaman yang betul mengikut neraca ataupun kacamata ya yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang-orang yang diangkat menjadi tokoh-tokoh keadilan ini benar-benar menjiwai jiwa seorang yang adil, pejuang kepada keadilan ya, yang diisyaratkan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu perjuangan mengangkat keadilan ini, dia tidak lupa kepada sejarah ya, susur galur perjuangan. Siapa orang-orang yang bersama-sama ya jatuh bangun dalam sesuatu perjuangan. Sebagaimana Nabi SAW, tidak mungkin sebuah perjuangan yang besar ini ditegakkan oleh sekelompok orang sahaja. Daripada satu jalur garisan keturunannya sahaja. Dia mesti memerlukan gemblingan ya, umpama jari ni ya, 5 jari ni, kalau boleh 10 jari tu ya, hendaklah digenggam erat ya untuk membuahkan suatu ya kemenangan, suatu perjuangan yang mantap, yang jitu ya. Jadi tak boleh ya dengan satu-satu ya, kelingking dengan kelingkingnya ya, jari ibu jari dengan ibu jarinya ya, dan seterusnya ya, tak boleh begitu. Sebab itu ya, orang akan tetap menghormati mengapa Sayyidina Abu Bakar paling layak untuk dilantik sebagai khalifah, kerana dialah ya, kerana beliaulah ya bersama-sama dengan Nabi SAW dikala Islam ya waktu membangun, waktu dalam keadaan ya ditekan dengan penuh kehebatan ya, dengan sengsaranya, dengan air matanya dan sebagainya. Jadi sejarah perjuangan membuktikan bahawasanya Islam itu memang adil. Maka orang-orang yang awal, orang-orang yang sama-sama mengangkat perjuangan, orang yang bersusah payah ya, orang yang berada bersama-sama di waktu kalah, di waktu susah, di waktu payah, orang itulah yang sewajarnya ya diberikan keutamaan. Sebagaimana ya Ahlul Badar ya lebih diutamakan ya, lebih daripada orang-orang yang kemudian
ya, orang-orang yang terlibat dalam perang Khandaq dan sebagainya, ya, kerana orang-orang Badar adalah orang-orang yang berjiwa sangat kental, walaupun dengan pelepah-pelepah tamar mereka sanggup untuk mengangkat, menyahut seruan Allah dan juga Rasulnya, berjihad untuk menegakkan kedaulatan Islam walaupun dengan pelepah-pelepah tamar. Inilah perjuangan orang-orang yang di awal-awal perjuangan sebelum Allah Ta'ala berikan kemenangan, supaya ya kita meletakkan sesuatu benar, tepat pada orangnya, ya. Jangan kita letak kepada orang yang ya dia tak pernah rasa susah payahnya pun. Tak tahu Ya. naik. Jangankan air mata menitis, ya. Keringat pun tak menitis, duduk kat aircon, ya, duduk kat pejabat, goyang kaki dan sebagainya. Ya, tiba-tiba ya mereka dilantik sebagai pimpinan dalam ya keadilan. Keadilan apa yang mahu dibawa, ya? Keadilan apa? Ya, orang yang tidak pernah merasai susah payah, berpanas, ya, berbaring di tengah jalan raya dan sebagainya, ya. Jadi orang-orang sini yang mudah ya akan dikelirukan, diselewengkan perjuangannya, kerana ya dia begitu je, ya. Dia gini je, ya. Kalau betul, ya, tu adil, ya, salah sikit je dia jadi zalim. Jadi ya harus berhati-hati di dalam perjuangan, dan di dalam perjuangan ini ya kepimpinan adalah suatu amanah. Itu yang lepas ni kita akan bicara amanah pula. Ya, sesiapa yang dilantik menjadi pemimpin itu adalah suatu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya insya-Allah kita akan bicarakan pula apa itu amanah ya fil Islam, di dalam Islam. Hari ni ke besok? Sekarang ya. Jadi itulah dia, tadi kita dah dengar Ustaz. Jadi besar nilainya dalam Islam pun. Dah panjang. Dah panjang dah, nampak dah sejam dah. Ya, jadi kan? dah sejam dah. Besok jadi je. kita esoklah ya. Besoklah kita jap. Okay, insyaAllah kita sambung besok lah ya. Kita dah lewat. Maknanya ini saja je Ustaz dah ambil masa ya. Sebab kita nak tahu apa pandangan agama. Sebab tu tadi ada yang maki hamun dan sebagainya ya. Sebab itulah dalam Islam nak sampaikan apa agama, apa yang agama nak ni mesti kena maki hamunnya. Jadi kita pun sabarlah ya. Jadi sabar menyampaikan sesuatu yang manusia rasa dia tak sesuai dengan jiwa dia, tapi dia tak tahu apa yang agama nak. Jadi itulah dia. Ya, ustazah dengan ustaz ya. Jadi kita gunakan nasihat agama, iaitu nasihat agama sampaikan pada yang lain dengan sabar. Ya, itu adalah kunci kepada kami yang cuba menyampaikan kepada semuanya, dan mudah-mudahan kita nak semuanya dalam keadaan baik, bersatu, teguh. Jadi jangan biarkan disebabkan satu isu musuh itu akan menyelinap dan mudah dan kita tergugat, dan kita tidak mahu ada istilah merajuk-merajuk, dan kita tidak mahu ada istilah perjuangan tu ialah separuh jalan. Kalau boleh orang yang berjuang tu dia berjuanglah, istiqomahkan perjuangannya ya, jangan merajuk-rajuk. Jadi mudah-mudahan ya Allah Ta'ala akan memberi pintu jalan keluar. Dan insya-Allah besok saya akan dengan ustaz ya, kalau Allah izinkan kami akan sambung tentang bab amanah ya. Sebab itu amanah kita yang di setiap kepimpinan dan sebagainya ya, kita bukan saja mereka, tapi kita ni, orang-orang yang di bawah-bawah ni, orang-orang yang tertentu ni. Jadi kita hendaklah pastikan, tanya diri kita malam ni, adakah kita adil dalam membuat satu keputusan untuk kita melantik sesuatu, kita nak pilih sesuatu ketua dan sebagainya ya, dan kita pilih dari jalan daripada sudut agama. Dan kita lihat ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengutamakan mereka yang berperang di waktu peperangan Badar ya, iaitu orang-orang yang paling senior sekali ya, berperang dengan Nabi ya, berperang bersama dengan Nabi, tanpa mereka hanya dengan kekuatan tauhid kepada Allah, dan mereka mempertahankan sesuatu yang subhanallah. Dan insya-Allah besok kita sambung balik ya. Waktu ni tak tentu, kadang pukul 10 malam, kadang pukul 9.30, pukul 10.30 ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri keizinan kepada kita semua ya, dan kita bersatulah ya untuk agama Allah, kerana sesuatu yang kamu tidak suka itu maka baiklah di sisi Allah Ta'ala. Maka di situ kita umat Islam buat sesuatu keputusan bukan mengikut apa yang kita nak, tapi mengikut apa kata mata agama, supaya umat Islam selamat. Dan di situ ya tidak ada sesiapa
pihak mengambil kesempatan di atas perpecahan. Dan sekian pada Ustazah dan Ustaz. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.